Hai, apa khabar para penonton semua? Bertemu lagi kita di channel YouTube baru saya, Gen TV Storytelling, di mana pelbagai kisah-kisah akan dikongsikan melalui channel ini. Seperti biasa, sokongan para penonton sangat diharapkan untuk saya terus bercerita tentang kisah-kisah rakyat yang terdapat di negara kita. Apa yang paling penting dan tujuan channel ini adalah untuk mengongsikan, untuk menyampaikan kisah-kisah sejarah, cerita rakyat, mitos ataupun legenda yang banyak terdapat di negara ini, yang pernah suatu ketika dahulu menjadi buah mulut dan kini semakin pudar di telantik zaman. Terdapat banyak kisah-kisah dahulu yang sangat menarik untuk saya kongsikan. Oleh itu, mohon para penonton sekalian untuk sokong channel ini dengan subscribe dan kongsikan video-video yang saya akan upload dari masa ke semasa. Tajuk video saya kali ini adalah Tembuakar. Adakah ia sejenis makhluk yang berupa ular ataupun naga? Dari Sarawak kita ke negeri jiran, iaitu negeri Sabah. Menurut apa yang saya baca, terdapat beberapa buah negeri di Malaysia yang mempunyai kisah mitos berkenaan dengan ular besar ataupun naga. Menarik, kali ini saya akan menceritakan kisah mitos yang berasal dari Sabah berkenaan seekor haiwan yang menyerupai ular ataupun naga, iaitu tembuakar. Adakah ianya seekor ular gegasi, naga ataupun haiwan yang lain? Saya juga akan menyelitkan beberapa cerita yang pernah ditulis berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka yang pernah melihat makhluk ini, dan semua maklumat ini dikumpulkan melalui pelbagai sumber untuk saya kongsikan di sini. Teruskan menonton kerana cerita ini sangat menarik. Melalui sejarah, kita sudah tahu yang bahagian barat negeri Sabah termasuk Pulau Labuan pernah berada di bawah kekuasaan Sultan Brunei sebelum ianya diserahkan kepada pihak British pada pertengahan kurun ke-18. Kurang dari 3 dekad kemudian, bahagian timur Sabah yang di bawah kekuasaan Sultan Sulu akhirnya juga diserahkan kepada pihak British. Di Sabah, kebanyakan penduduk pribumi dan bangsa Brunei membuka penempatan di pesisiran sungai untuk mendapatkan sumber air bagi menjalankan aktiviti-aktiviti harian mereka. Aktiviti mereka tidak lain adalah bercucuk tanam, menangkap ikan di sungai-sungai, tasik, dan ada juga nelayan mencari hasil di laut. Pada sekitar tahun 1903, masyarakat setempat digegarkan dengan kemunculan seekor haiwan gegasi berukuran panjang di sekitar Papar, Beaufort, Kuala Penyu dan di sekitar pantai barat Sabah yang lain. Ia telah menjadi buah mulut masyarakat setempat apabila kemunculan makhluk ini kelihatan di beberapa kawasan tersebut. Ada pelbagai versi berbeza berkenaan rupa bentuk haiwan panjang yang besar ini melalui sumber-sumber dan artikel yang saya baca. Menurut cerita, nama tembuakar diberikan oleh kaum bangsa Brunei yang pernah suatu ketika dahulu menguasai negeri Sabah. Tembuakar bermaksud tumbuh akar, dan tidak pasti juga kenapa bangsa Brunei pada ketika itu menamakan haiwan itu tembuakar. Akan tetapi nama tembuakar terus digunakan hingga ke hari ini. Mereka menggambarkan tembuakar ini menyerupai seekor raksasa Loch Ness yang berwarna hitam dan berleher panjang. Ia juga didakwa mempunyai 4 sirip atau kaki seperti naga. Asal usul tembuakar tidak dikenal pasti. Namun ada yang mengatakan ia mempunyai 2 kepala dan tidak mempunyai ekor. Satu lagi versi yang menarik daripada kaum dusun yang mempercayai haiwan ini berasal daripada ikan belut atau sinsilok. Ia dipercayai beradaptasi dan menukar sifat dan bentuk fizikalnya mengikut peredaran masa. Daripada kisah orang tua-tua, pembentukan ini memakan masa ratusan atau ribuan tahun untuk tembuakar bertukar menyerupai naga dan mempunyai kaki. Tembuakar dipercayai menghuni laut dan menjadikan semua hidupan laut sebagai makanannya. Ada juga yang mengatakan tembuakar adalah raja segala hidupan laut. Selain daripada itu, tembuakar mempunyai kuasa mistik yang mampu melemahkan atau melumpuhkan mangsanya dan mampu menyekat aliran air. Malah kejadian banjir di kawasan-kawasan setempat seringkali dikaitkan dengan tembuakar yang membuka saluran dan membanjiri kampung-kampung berdekatan untuk memerangkap mangsanya. Ada pula yang percaya kejadian banjir memberi amaran kedatangan tembuakar kerana badannya yang besar memasuki kawasan-kawasan sungai menjadikan paras air sungai semakin naik.
Tetapi kenapa penduduk tidak keluar saja daripada perkampungan tersebut? Dikatakan kawasan ini berhampiran dengan sungai di mana air merupakan satu keperluan bagi penduduk untuk meneruskan kehidupan pada zaman itu. Tambahan pula, tanah-tanah di kawasan tersebut dikatakan sangat subur bagi penduduk yang rata-ratanya menjalankan kehidupan mereka dengan bercucuk tanam. Ada yang percaya tasik ranau terbentuk disebabkan tembuaka yang menyekat saliran air ke laut untuk dijadikan kediamannya. Tasik ranau pernah menjadi kawasan yang sangat diduruni oleh masyarakat setempat pada zaman dahulu kerana sesiapa yang mendekati tasik ini akan menjadi mangsa tembuaka. Tembuaka dikatakan boleh melahap seekor sapi sekaligus. Pada tahun 1930-an hingga ke tahun 1960-an, semakin banyak cerita-cerita mengenai tembuaka direkodkan di sekitar kawasan Sungai Papar, Sungai Bongawan dan Sungai Beaufort. Ada sekumpulan kecil nelayan-nelayan yang melakukan aktiviti penangkapan ikan di malam hari mendakwa pernah melihat sosok haiwan ini, di mana diceritakan rupa bentuknya lebih kepada seekor ular atau naga. Ia mempunyai kepala yang sedikit mengembang seperti ular tedong, akan tetapi badannya tidak kelihatan kerana berada di dalam air. Namun mereka tidak mahu menghebohkan cerita ini kerana tidak mahu dia anggap gila ataupun hilang akal. Mana tidaknya haiwan ini kan dari zaman purba di mana kita sudah ketahui akan kepupusannya ketika bumi dilanda gugusan-gugusan meteor berjuta-juta tahun dahulu. Yang ada hanyalah fosil yang dijadikan sumber tenaga dan bahan api zaman sekarang. So, di manakah tembuaka sekarang dan apakah yang telah terjadi kepadanya? Tembuaka dikatakan telah mati akibat letupan gunung berapi di Pekan Ranau. Akan tetapi, kalau kita berbalik kepada sejarah letupan gunung berapi, rasanya tiada rekod letupan gunung berapi di sekitar kawasan Ranau pada tahun-tahun kemunculan tembuaka selain gempa bumi. Dan sekiranya betul tembuaka telah mati, ini mungkin akibat gempa bumi yang pernah direkodkan pada tahun 1989 seperti yang dipaparkan dalam Sabah Up to Date Blogspot. Apakah gempa bumi bermagnitud 5.6 skala Richter ini mampu membunuh seekor ular atau naga yang besar? Tidak ada sesiapa yang mampu mengesahkannya. Namun sekitar tahun 2000, jambatan Papar yang merentasi Sungai Papar telah roboh dan ketika kerja-kerja pembinaan dilakukan, terdapat penemuan lubang-lubang besar di bawah tanah sepanjang sungai tersebut. Ini sekali lagi dipercayai lubang-lubang tersebut adalah angkara ataupun perbuatan tembuaka yang telah mengorek lubang-lubang tersebut sebagai laluannya untuk tidak dilihat oleh manusia dengan menyusur di dalam tanah. Macam mana tembuaka mengorek lubang-lubang tersebut? Ada yang berkata dia menggunakan kepalanya. Ada pula yang percaya ia mengorek dengan tangan dan kakinya. Ada juga cerita-cerita pengalaman yang ditulis di dalam beberapa sumber yang mungkin berkaitan dengan tembuaka ini. Pada tahun 1980-an, diceritakan ada seorang lelaki bercadang untuk membeli tanah di kawasan barat negeri Sabah. Lelaki ini telah dikabarkan telah meninggal dunia tetapi bukan dimakan oleh tembuaka. Bersama niatnya, dia telah mengajak 4 orang rakan-rakannya untuk ke pejabat tanah dengan bertujuan untuk meminta kebenaran meninjau kawasan tanah yang ingin dibelinya. Dikadarkan 2 pegawai tanah dan 2 ranger hutan telah pergi menemani kumpulan lelaki tersebut untuk membuat tinjauan ke atas tanah tersebut, di mana pada ketika itu kawasan hutan yang masih tebal dan belum diterokai. Ketika waktu hampir senja, mereka bercadang untuk bermalam semalam di kawasan hutan tersebut. Akhirnya mereka tiba di sebatang kayu berlumut hijau besar dan lebar dan separuhnya tertanam di dalam tanah, di mana ianya sesuai untuk mereka berehat. Mereka menyalakan unggun api di atas batang kayu berlumut yang lebar itu dan duduk mengelilingi unggun api tersebut. Tiada kejadian pelik berlaku sehinggalah kayu unggun api tersebut habis dibakar dan mula membakar batang pokok besar tersebut. Batang kayu tersebut mula bergerak dan meliang-liuk sambil terangkat-angkat. Sebahagian batang pokok yang tertanam pula terkeluar dan kedengaran bunyi mendesis disertakan hembusan angin yang kuat membuatkan semua orang melompat terjun dari batang pokok tersebut. Kalut dan takut, mereka semua lari lintang pukang tanpa hala tuju dan ada yang jatuh tersungkur apabila tersadung pada akar-akar kayu.
Dan setelah kepenatan berlari, mereka pun berhenti dan mendapati salah seorang daripada mereka, iaitu rakan kepada lelaki yang ingin membeli tanah tersebut, telah hilang. Mereka mula melaungkan nama kawan yang hilang tetapi hampa. Keadaan terus sunyi sepi. Lelaki tersebut berniat untuk kembali ke tempat tadi untuk mencari semula rakan yang hilang, tetapi dihalang oleh mereka yang lain kerana keadaan di hutan sangat bahaya dan gelap dan pencariannya akan menjadi sia-sia. Atas nasihat ranger hutan yang ada bersama, mereka memutuskan untuk membuat pencarian rakannya yang hilang itu pada keesokan pagi. Pagi seterusnya, mereka kembali ke tempat kejadian dengan lebih berhati-hati. Mereka tidak mendekati di mana batang pokok itu berada dan hanya memerhati dalam jarak yang agak jauh. Sehinggalah mereka terdampak ada kawasan lapang sebesar padang bola tidak jauh dari kawasan mereka membuat unggun api semalam. Firasat lelaki itu terus menyangka yang batang pokok semalam bukan pokok tetapi seekor ular yang sedang bertapa. Serentak itu, dia menyuruh kesemua mereka untuk tidak bergerak dan hanya mata-mata mereka saja yang meliar di sekitar kawasan tersebut. Tiba-tiba muncul 2 ekor babi hutan melintasi kawasan lapang itu dan serentak itu juga mereka terdengar bunyi bendesis dan hembusan disertakan dengan ngauman yang kuat. Kedua-dua babi hutan itu kelihatan seperti disudut. Ada juga batu-batuan dan ranting-ranting pokok berhampiran berterbangan bersama dengan babi hutan tersebut seolah-olah ianya disedut ke satu arah. Pada ketika itu juga, mereka semua ternampak satu makhluk berkepala ular yang sangat besar mengangangkan mulutnya menyedut 2 ekor babi hutan tersebut. Dikatakan taring ular itu sangat panjang dan matanya sebesar dulang. Tanpa berengah, mereka semua beredar daripada kawasan tersebut dan dipercayai rakannya telah dibaham oleh ular besar itu kerana dia tidak pernah dijumpai lagi. Pada tahun 1986, kawasan itu mula diterukai dan lelaki tersebut pernah sekali lagi ke sana dan ular tersebut sudah tiada. Dipercayai juga tempat tersebut pada ketika itu dipenuhi dengan intan permata. Maka ia telah mengundang ramai orang untuk datang melombong intan permata di situ. Namun intan permata tersebut dikatakan gaib kerana tidak dijumpai walaupun digali. Menurut mereka, intan permata tersebut dimiliki oleh bunian yang pernah menghuni kawasan tersebut dan ianya telah dipindahkan ke tempat lain. Tidak dikenal pasti jika makhluk tersebut adalah tembuaka ataupun seekor naga yang lain menghuni kawasan tersebut. Akan tetapi, ia adalah sebuah cerita yang sering menjadi buah mulut masyarakat setempat di sekitar kawasan itu. Cerita kedua pula daripada wawancara penyelidikan terhadap seorang pakcik di Kampung Klias, Beaufort, Negeri Sabah. Kampung Kota Klias dipisahkan dengan Sungai Klias yang agak lebar. Sungai tersebut terkenal dengan aktiviti-aktiviti homestay di sepanjang pesisiran. Dan untuk ke homestay di Kampung Klias, hendaklah menaiki feri yang menyusuri sungai tersebut. Sepanjang menaiki feri, pengunjung boleh menikmati keindahan alam dengan melihat flora dan fauna liar, terutamanya monyet Belanda, gajah dan yang paling terkenal adalah melihat kelip-kelip di waktu senja. Menurut pakcik ini, dia pernah bertembung dengan tembuaka sebanyak 2 kali. Kali pertama adalah ketika dia berada dalam umur lingkungan 10 ke 12 tahun. Katanya lagi, penduduk Kampung Klias pada waktu itu terdiri daripada kaum Bisaya, Murud, Brunei dan sekumpulan kecil orang dusun. Ketika itu, pakcik bersama ayahnya menaiki perahu menyusuri Sungai Klias untuk mengutip hasil hutan dan dijual. Memang pada waktu itu, Sungai Klias merupakan laluan utama para penduduk untuk ke pasar. Setelah selesai mengutip hasil hutan, 2 beranak ini bersedia untuk pulang ke rumah. Pada waktu itulah mereka dikejutkan dengan satu bunyi kocakan yang kuat datang dari arah sungai. Tatkala itulah pakcik dan ayahnya telah melihat satu kepala seperti ular yang sangat besar, bersisik dan berwarna hitam bertompok-tompok coklat seperti kulit ular sawa. Haiwan itu juga bermisai, bertanduk dan bermata merah sedang merenung ke arah mereka. Dikatakan juga badan ular tersebut terkeluar sedikit daripada sungai yang dianggap sangat panjang dan saiznya berlipat kali ganda daripada saiz perahu yang mereka naiki. Mereka terkaku sebentar melihat kemunculan ular besar tersebut. Dan menurut pakcik, ayahnya pernah diajarkan ilmu tertentu apabila bertemu dengan makhluk tembuaka.
Lantas ayahnya menapak ke hadapan perahu dan menghentakkan kakinya sambil mulutnya membaca sesuatu dengan tekumat kamit. Ular tersebut tiba-tiba menghilangkan diri dengan menyelam semula ke dalam air. Kisah ini tidak pernah diceritakan oleh ayah pakcik tersebut dan dia sendiri takut untuk bertanya kepada ayahnya. Kali kedua pakcik bertembung dengan tembuaka adalah pada usia dalam lingkungan 16 ke 18 tahun. Pada waktu petang, pakcik dan rakan-rakannya selalu bermain bola di padang yang terletak tidak jauh di seberang Sungai Klias. Ketika itu, mereka menggunakan satu kotak yang dijadikan alat pengangkutan untuk menyeberangi sungai. Macam lift manual yang ditarik-tarik untuk dari seberang ke seberang. Dan lift ini dikawal oleh seorang penjaga yang mengutip tambang untuk membantu penduduk menyeberangi Sungai Klias. Pada hari kejadian, mereka dikatakan telah terlambat dan penjaga tersebut telah berehat untuk ke solat maghrib seperti selalu. Maka terpaksalah pakcik dan rakan-rakannya menunggu di pondok menunggu. Ada juga terdapat beberapa orang penduduk ikut menunggu di pondok tersebut. Sekembalinya penjaga tersebut ke pondok, mereka bersiap sedia untuk menyeberangi sungai dan ketika itu juga mereka tergamam apabila melihat satu kepala besar yang pernah dilihat oleh pakcik ketika bersama ayahnya dahulu timbul di permukaan sungai. Penampakan dikatakan kurang dari seminit apabila makhluk tersebut menyelam semula ke dalam Sungai Klias yang keruh. Apa yang pakcik itu ceritakan, kepala tembuaka hampir sama dengan ikan sinsilok. Sama seperti versi tembuaka yang pernah diceritakan oleh kaum dusun. Ikan sinsilok adalah sejenis ikan belut yang besar terdapat di sungai. Kulitnya berwarna coklat dan bertompok-tompok hitam. Dan mungkin juga tembuaka yang dipercayai ular atau naga ini adalah kacukan ikan sinsilok dengan ikan naga, iaitu oarfish, sejenis ikan belut yang berasal dari laut. Ini menyebabkan ia boleh hidup di dalam air tawar dan air masin. Pakcik juga berpendapat bahawa tembuaka bukanlah haiwan mistik seperti yang diperkatakan oleh masyarakat setempat, di mana ia juga dikaitkan dengan hantu ataupun jin yang menghuni kawasan air. Ia menjadi sedemikian besar kerana keadaan sungai dan hasil makanan yang membolehkan ia hidup lama dan beradaptasi. So, apa pendapat penonton berkenaan dengan tembuaka yang berasal dari Sabah ini? Adakah ia sebuah cerita mitos atau benar? Ataupun ia adalah cerita-cerita masyarakat setempat sebagai satu hiburan pada zaman dulu-dulu? Sila komen pendapat korang di ruangan komen. Dan jika penonton mempunyai versi-versi lain atau cerita yang berkaitan dengan tembuaka yang lain daripada apa yang disampaikan di sini, sila juga kongsikan di ruangan komen. Itu sahaja cerita menarik saya kali ini. Kalau korang ada cerita berkaitan dengan sejarah, cerita rakyat, mitos ataupun legenda yang terdapat di Malaysia, korang juga dialu-alukan untuk memberikan cadangan agar ia boleh dijadikan pengetahuan dan hiburan kita semua. Jangan lupa kongsikan video ini, klik butang subscribe dan notification supaya tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik seterusnya yang saya akan kongsikan di channel ini. Salam hormat dan bye-bye.